Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haziq Helmi bin Nur Hisham dari TV PSS Penghulu Saat dan rakan saya Nur Fatini binti Muhammad Idham dari wartawan TV PSS. Hari ini saya bersama dengan cikgu dan juga anak muridnya yang telah mendapatkan pingat. Okey, kita boleh perkenalkan nama cikgu? Nama saya Cikgu Nurul Najam binti Norma dari Sekolah SMK Dato' On. Awak pula? Nama saya Muhammad Iqbal Muhammad Kemal dari Sekolah SMK Dato' On. Okey cikgu, soalan pertama saya. Okay, apa perasaan cikgu setelah dapat tahu yang anak murid cikgu ataupun atlet sekolah Dato' On telah mendapat pingat? Saya berasa bersyukur, tak sangka dan juga saya rasa bangga dengan atlet saya. Awak pula ada dapat pingat tak hari ni? Ada? Semalam. Perak. Tapi perak saya berkongsi. Oh, berkongsi. Apa perasaan awak time dapat pingat tu? Tak sangka lah tahun ni boleh dapat. Okey. Okey cikgu, apa target sekolah Dato' On dalam mencapai pingat pada tahun ini? Target adalah 10 medal tapi setakat ni hampir nak capai. Hampir. Okeylah, bolehlah tu. Aziz? Awak pula awak expect nak dapatkan pingat apa hari ni? Saya target dapat nombor 3. Tapi tak sangka boleh dapat nombor 2 pula. Okey. Pencapaian bagus, alhamdulillah. So kita ucapkan terima kasih kepada cikgu dan juga Atletnya. atletnya. Okey, terima kasih banyak-banyak. Sekian daripada kami wartawan TV PSS Pesat.